Malah Amerika Syarikat sendiri tidak menyangka Malaysia akan berjaya mengeluarkan apricots kerning kering pada 2025, buah yang paling ditakuti oleh masalah hati. Sama ada ia bagus atau tidak, anda hanya akan tahu apabila anda mencubanya sendiri. Buah kering ini anda hanya perlu masukkan ke dalam mulut dan makan terus, tidak perlu dicampur dengan apa-apa. Kesan terlalu kuat sehingga anda sendiri sukar percaya. Hanya selepas beberapa kali makan, hati yang kotor dan tersumbat terasa lebih bersih. Seolah-olah ada pencuci semula jadi di dalam badan. Jika anda mengalami masalah hati, kerap membuang air kecil, kulit gatal, garis menegak pada kuku, tidur banyak mimpi, mudah terjaga, sering kentut, mata kering atau penglihatan kabur, semua ini sesuai untuk mencuba apricots kerning. Sekarang memang banyak produk tiruan, tetapi apricots kerning asli ini berani jamin kualitinya, siap ada pensijilan halal rasmi. Jika anda sering kencing tidak terkawal, kencing tidak jauh, badan gatal, kentut 10 hingga 20 kali sehari, berdengkur, air liur meleleh semasa tidur, jangan tunggu lagi. Masalah hati tidak akan pulih sendiri. Tidak perlu bazir wang untuk rawatan merata-rata. Makan sahaja apricots kerning ini setiap hari cukup mudah. Semua faedah ditunjukkan jelas pada kotak, logo, label dan gambar, semuanya sah dan diluluskan. Produk yang tidak diluluskan sebenarnya menyalahi undang-undang. Tidak kira masalah hati anda, makan dengan cara ini, nutrisi semula jadi dalam apricots kerning terus diserap ke hati, menembusi hingga ke tempat yang tidak selesa, membantu membuang toksin, merawat dan melindungi hati anda. Sekarang apricots kerning dijual terus, satu pak bersamaan dengan satu hidangan harian. Dengan harga yang sangat berpatutan, anda boleh menjaga hati tanpa perlu habis ribuan ringgit untuk rawatan. Hati sihat, badan awet muda, wajah lebih berseri. Klik sahaja pautan di bawah video untuk lihat maklumat penuh dan order sekarang. Harga asal beratus, kini bawah RM69 sahaja. Stok terhad, nanti harga akan naik. Jika anda sering kencing malam, kentut berlebihan, badan penuh toksin, nafas berbau, air liur ketika tidur, perut kembung, pedih ulu hati, kencing kekuningan, mata kering, penglihatan kabur, itu semua tanda-tanda masalah hati. Cubalah apricots kerning ini. Buah kering grade tinggi, makan setiap hari, perlahan-lahan merawat dari dalam. Apricots kerning ini adalah hasil tempatan yang berkualiti, ramuan semula jadi, harga berpatutan dan perkhidmatan terbaik. Jangan tunggu harga naik, klik link di bawah video, dapatkan beberapa pak sekarang. Hati sihat, badan awet muda, barulah faham kenapa saya cadangkan apricots kerning ini.